Ramai ingat nak bela ayam organik ni kena pening kepala, campur formula dedak pelik-pelik. Sebenarnya tak payah rumit pun. Berdasarkan pengalaman kami, cara paling terbaik adalah pulangkan balik kepada fitrah alam, iaitu sistem free range atau lepas bebas. Bila kita lepas ayam atas tanah seluas 1 ekar bawah pokok durian dan manggis ni, kos dedak komersial terus jadi RM0. Ramai tanya saya, habis tu ayam dapat protein celah mana? Jawapannya, ayam-ayam ni pandai cari sendiri. Setiap hari kerja mereka mengais tanah, makan segala jenis ulat, serangga dan cacing tanah. Protein semula jadi dari makhluk-makhluk kecil ni sebenarnya jauh lebih tinggi dan berkualiti daripada dedak proses. Bila protein dah settle, karbohidrat pula macam mana? Tang ni baru tugas saya masuk. Tugas saya cuma tabur jagung biji sahaja. Jagung ni pembekal karbohidrat utama untuk bagi ayam tenaga nak berjalan dan membesar dengan fitrahnya. Lagi satu benda best pasal free range ni, ayam kita pandai berubat sendiri. Dekat bawah dusun ni ada macam-macam jenis ulam liar tumbuh. Contohnya macam sirikina dan rumput Israel. Kita tak payah petik, tak payah kisah. Ayam-ayam ni akan ragut sendiri ikut keperluan badan mereka. Kira macam mereka masuk farmasi semula jadi hila setiap hari. Secara keseluruhannya, kerja saya sebagai penternak jadi sangat santai. Pagi-pagi cuma perlu isikan air minuman, tabur jagung secukupnya, kemudian biarkan alam yang uruskan selebihnya. Hasilnya, ayam lebih aktif, sihat, kurang stres dan yang paling penting dagingnya memang rasa padu dan organik tulen. Terima kasih kerana sudi menonton. Follow untuk info selanjutnya.